Oh, ni hotel kungfu kita. Oh lama hampa boleh buat di rumah saja. Wow, wow, wow. Rangup di luar, lembut di dalam. Memang sedap di sini. Sedap di dunia. Jom selesai rezeki dia. Ni kita nak buat kuah dia. Kita ambil bawang putih. So, kita ambil bawang putih ni bukan sebab apa. Kita nak bagi ada siap-siap garlic. Garlic oil agak keperangan. 1,5 sendok ayak. Kemudian sos tiram 1 sudu, kicap sotong 1,5 sudu, cukup rasa 1 sudu, Ajinomoto 1 sudu, gula 3 sudu ni. 3 sudu teh. Kita bubuh. Bismillah. InsyaAllah tak lari lah. Okay, kita nak bagi kita rasa Melayu sikit, kita tambah cili padi sikit. Okay, ni tepung jagung untuk nak memekatkan kuah dah. Jagung. Sayur. Tak kira lah sayur apa, nak buat kailan boleh, carrot. Oh, kuah pun dah likat elok. Telur separuh. Kacau. Ni kita nak buat kotiau dah kan. Okay, bahan rahsia dia nak bagi crunchy di luar, lembut di dalam. Okay, kita buat ni telur. Oh, telur sebiji dalam kira kan. Ni kotiau dengan telur lah. Bahan rahsia dia nak bagi crunchy tu, ambil tepung jagung 1 sudu ni, tepung jagung bubur dalam. Okay. Okay, pastikan minyak betul-betul panas lah. Bismillah. Okay. Oh, ni hotel kungfu kita. Oh lama hampa boleh buat di rumah saja. Resipi ni memang betul-betul sedap lah. Kalau tak mau makan di kedai, buat di rumah saja. Memang sedap, insyaAllah.